Saya pun tak terima haji. Dalam takwa saya tak saya malah kita ada sendiri. Jadi saya tak buat masa saya serahkan kepada suami kita Allah ini. Jadi meneruskan ajaran kita. Saya tak maksud Allah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, tambahkan ilmu yang manfaat untuk kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami, terimalah ibadat kami, dan sembuhkanlah akan penyakit kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sempat saya bersama dengan tuan-tuan malam ni. Saya baru balik kemarin daripada Umrah. Balik sampai ke airport, ada seorang jemaah saya, perempuan, tak boleh terbang sebab oksigen dia 80% ya. Admit hospital. Tadi lepas maghrib meninggal di Madinah. Memang Allah pilih dia. Tahun ni 2 orang mati ketika saya bawa umrah. Bulan 2 mati tengah tawaf wada. Tawaf wada, dia peluk suami dia, keluar. Yang heran tu masa nak keluar tu daripada masjid, pergi keluar pintu tu tutup. Kona kot ni. Pergi kot ni tutup, kona kot ni pula. Duk pusing tu, nak keluar tak boleh, tutup semua. Rupanya masa dia tu tak sampai. Elok-elok tu, sampai satu pintu tu, langkah jatuh, mati depan Masjid Haram Mekah. Lepas tawaf wada dalam wudu lagi, dah selesai haji. Allahu Akbar. Perempuan, umur 54. Ni perempuan juga, umur 67. Mati di Madinatul Munawwarah. Jadi siapa pergi umrah saya nak mati, jom. Mati atas riba saya. Bawa haji. Orang Sungai Limau. Habis tawaf ifadah, tawaf haji tu, balik sampai hotel, jatuh depan hotel, mati atas riba saya. Orang Sungai Limau, ingat. 2018 mati tengah tawaf, bawa tu skuter. Bawa dengan anak menantu dia. Tengah pusing yang keempat tu, pak mentua dia jatuh mati atas skuter tengah duk tawaf. Itu tengah tawaf. Sebenarnya baru ni mati depan Kaabah. Kemarin mati di Madinatul Munawwarah. Di Madinah ni selalunya kalau orang luar dia tak ke bumi di Baqi', selalu dekat Uhud. Tapi makcik ni pilihan. Allah pilih dia mati ke bumi di Baqi'. Bukan senang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Saya tajuk apa? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mulakan ada satu surah yang khusus nama Isra'. Khusus untuk peristiwa Isra' Mi'raj. Allah mulakan dengan subhana. Benda yang disebut subhana ni benda yang miracle. Benda yang manusia tak boleh buat, tapi bagi Allah boleh. Contoh macam mana? Kalau kita bini mengandung, lahir baby seorang, kita kata alhamdulillah, bini hang beranak dah, alhamdulillah. Tiba-tiba kembang 3. Bini hang kembang 3, kita kata apa? Masya-Allah dia.
Tiba-tiba kalau kemak 10 kita kata apa? Subhanallah. Mesti kita akan sebut Subhanallah 10. Benda yang tak ada logik akal tapi Allah boleh buat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Sebab tu tuan-tuan, orang yang selalu sebut subhanallah ni sampai Nabi sebut dalam hadis dia. Kalimah yang Allah suka. Nabi kata kalimatan ni 2 kalimah. Khafifatani 'ala lisan. Mudah sebut. Subhanallah ni mudah sebut. Terkejut subhanallah. Senang sebut. Tapi orang tak akan sebut kecuali orang yang biasa. Sebab tu dalam satu setengah kata ulama, dia kata man ahabba syai'an, barang siapa yang suka sesuatu, fa'akthiru zikru, maka dia akan banyak menyebut. Setengah kata ulama, kita kalau suka seorang, kita akan banyak sebut. Macam tuan-tuan lah, kalau cinta dekat seseorang perempuan, kita akan sebut dia, nama dia. Bila dia mati, kita akan sebut juga. Macam tu, bila nak sebut subhanallah ni, Allah suka. Sebab tu Nabi kata kalimatan ni 2 kalimah. Khafifatani 'ala lisan, mudah disebut. Bila kata mudah disebut, habibatani ila rahman, Allah suka 2 kalimah ni. Kalimah ni Allah suka. Saqilatani fil mizan, dan berat timbangan kita. Tengok 2 kalimah ni. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebab tu Allah mulakan dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sebab tu kalimah ni tuan-tuan, kalimah yang Allah suka. Nak pun perjalankan akan hamba dia. Hamba dia tuan-tuan ni. Nabi Muhammad, kenapa dia tak sebut subhanalladzi asra bi rasuli? Kenapa dia sebut Nabi ni rasul? Ataupun subhanalladzi asra bi Muhammadi. Tapi disebut hamba. Sebab Allah sayang dekat Nabi. Macam tu kalimah ni. Kalau tuan-tuan sayang, nak Allah sayang, tuan-tuan jangan lupa. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebut selalu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, mana pun boleh. Ataupun subhanallahil azimi wa bihamdi, boleh juga. Jangan tinggal, Allah suka. Saya pernah cerita, ada seorang budak mari jumpa saya, ustaz, saya nak pergi interview ustaz. Saya nak baca doa apa? Saya kata macam ni, senang ya. Hang bagi Allah suka, orang suka. Apa dia? Hang nak pergi interview, hang jangan tinggal subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. InsyaAllah Allah suka, orang interview pun suka. Saya kata kat dia macam tu kan. Tak ada, ni bukan hadis Nabi ya. Apa jangan duk catat pula. Ini pendapat saya. Allah suka, insya-Allah orang suka. Jadi dia nak interview tu, dia cerita saya tunggu. Jadi orang panggil nama dia. Muhammad bin Abdullah bin. Dia duk apa tu? Subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Dia duk sebut yang tu kan. Tolak pintu nak interview. Patutnya bagi salam. Dia tolak subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Orang interview tu terkejut. Dia tak ramai duk. Pasal apa hang sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi? Dia kata kalimah tu Allah suka. Jadi bila Allah suka, tuan interview suka. Dia cerita betul ni. Dia kata aku tengok hang, aku suka dia kata. Kita tanya banyak dia kata. Kira terima. Dapat tuan. Kerana apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi Allah mulakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tengok. Maha suci Allah yang memperjalan hamba. Apa maksud hamba? Hamba ni tuan-tuan, pececek lah. Hamba kita. Tak ada apa pun. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan semua nak masuk syurga tak? No? Cuba kita tanya, angkat tangan. No? Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Siapa dah sedia nak mati? Masuk syurga kena mati kan? Oh, jatuh tangan mereka. Tak mati, tak masuk syurga. Tuan-tuan, kita hamba yang main duduk dunia jadi macam tuan. No, berlagak macam tuan. Hamba aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia ni untuk apa? Liya'budun, mengabdi diri pada Allah. Allah sambung ayat yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku perintah kamu ni mengabdi diri pada Allah, buat ibadat. Kena ada satu lagi, ikhlas. Walaupun kita ni hamba, buat ibadat. Tapi kalau tak ikhlas, habis. Saya ni, Pak Hakim panggil ni.
Kalau Pak Hakim tak panggil taubat, aku tak main. Dia panggil, dia guna kabel besar kan. Ni baru balik ni, mai. Mai kerana apa? Sebab saya suka masjid ni. Honok masjid ni. Sebab ramai orang. Lepas tu pula tepi jalan, senang nak belah balik. Saya pergi tu, pondok apa, tok guru apa tu, punya jauh. Kerana ada seorang panggil, nak sampai tu punya jauh apa? Bakai kan tu, punya jauh nak sampai tu. Lalu tu gelap. Saya pernah tuan-tuan dulu pergi ceramah di latar belah atas tu. Balik seorang, balik tak ada kereta. Pukul 4 pagi buat qiyam mulai. Apa agak-agak patutlah nak panggil punya jom qiyam mulai. Habis qiyam mulai balik kereta subuh, saya nak ada kuliah subuh. Balik kereta tak ada. Tiba-tiba dalam dia balik tu ada bas ekspres. Dia tengok, kereta bas ekspres ikut dalam hati. Mai kok mana bas ekspres ni? Dalam hutan ni. Mai kok mana tak boleh jadi potong tengok belakang. Bas ekspres tak ada. Aku tekan berdiri, tuan-tuan. Main dengan. Rupanya, tuan-tuan ada selekoh dekat kita nak pergi. Sek tu ada satu selekoh. Tam tu selalu kena. Ada orang lintas lah, ada orang macam-macam accident. Sampai lah ni, saya tak pergi seorang dah. Kalau abang tu, mesti ada teman. Bukan kata nak takut tu, tapi memang menggerutkan dah. Bukan apa, tengah tekan tu takut dia terbang duduk di tepi. Assalamualaikum. Dia bagi salam macam tu. Syahid terus tuan. Tapi nak apa kata ni? Subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hamba ya kita hamba ya. Sebab itu kata Ibrahim An-Naqai. Dia kata apa? Ma u'tiyal abdu, tidak akan diberi seorang hamba ba'dal Islam, selepas Islam, ni'matan khairan, satu nikmat yang paling bagus, min akhis salih, siapa ada kawan baik. Fa idza wajada ahdukum waddan falyatamassaka bihi, kalau dia ada kawan yang baik tu dapat pegang elok. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita hidup dunia ni dengan ibadat belum tentu boleh masuk syurga, tapi dengan kawan boleh masuk syurga. Kawan yang baik, kita kena cari kawan yang baik. Sebab tu kata Sayyidina Umar, dia kata apa? Istaksiru, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, kawan-kawan yang beriman. Fa inna lahu syafa'atan yaumal qiyamah. Kerana kawan beriman ni akan bagi syafaat di akhirat esok. Sebab tu penting tuan-tuan, tengok Nabi, dia ada kawan yang baik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia ada kawan-kawan yang baik. Sayyidina Ali. Kita ada kawan baik tak? Kena ada. Kawan yang baik ni boleh masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, ada satu pepatah Arab, dia kata apa? Iza wada'a ar-rajulu, apabila Allah letak seseorang 40 sanah, umurnya 40 tahun, ala khuluqin, di atas perangai yang sama, lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Umur 40, kalaulah kita ni ada kan, umur 40, dia umur 40 kan? Perangai yang sama, umur 40, semayang pun tak main lagi, masjid pun tak main, semayang pun tak lagi, buat benda maksiat. Lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Allah akan kekal perangai itu sampai mati. Cuba kita tengok kawan-kawan kita duk main masjid tak? Nabi Isra' Mi'raj 10 tahun lepas nubuwah, lepas dilantik menjadi rasul. Maksud dia umur 50. Umur 53 hijrah, lepas 13 tahun. Hijrah, Nabi naik Jabal Sur. Umur 53 naik Jabal Sur. Kita umur 53, tangga masjid tak main. Betul tak? Ada orang 53, tangga masjid pun tak main. Tak bijak ni. Nabi 53 naik Jabal Sur. Jabal Sur tu nak naik 4 jam. Saya tiap-tiap bulan pergi Mekah. Alhamdulillah, tak pernah naik. Tak pernah naik tuan-tuan. Tinggi. Lah ni mereka nak buat kabel car. Tuan-tuan tengok 2027 ni, daripada bawah Jabal Nur ada kabel car. Sama juga Jabal Sur ada kabel car. Pernah tahun 2017 ada jemaah saya naik Jabal Sur tu,
pukul 8 pagi. Baru menikah, honeymoon di Mekah. 8 pagi naik Jabal Sur naik. Pukul 8 betul lah, pukul 12 sampai. Telefon dia, Ustaz. Saya kata, kenapa? Alhamdulillah Ustaz, saya duduk di Jabal Sur. Dia kata, Alhamdulillah. Saya kata, tak pernah orang naik ni. Apa boleh naik? Tu nak abang kau Ustaz ni. Ada apa? Hantar helikopter lihat. Tak boleh nak turun, tuan. Nabi umur 53 naik Jabal Sur. Kita 53 tak nampak lagi rumah Allah. Lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Takut Allah kekal perangai tu sampai mati. Sebab tu kalau ada kawan-kawan yang baik tu ajak kita main masjid, main mengaji, mainlah tuan-tuan. Sebab apa? Ilmu ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, Allah mudah jalan masuk syurga. Ni, kita ni jangan kata saya umur 55 malas mengaji. Jangan tuan-tuan. Imam Al-Kisai menuntut ilmu mula umur 40. Sebab tu saya kata umur 40. Ni hebat ni. Ketika dia umur 40 tu, dia gembala kambing. Tiba-tiba ada seorang makcik main anak dia. Dia abang ke anak dia, hampir mengaji. Tak mau mengaji, tak mau. Dia kata, hang jangan bodoh macam orang tua tu. Orang tua tu ialah Imam Kisai, pengembala kambing. Bila sebut hang jangan bodoh macam orang tua tu, Imam Kisai umur 40 terasa hati. Baru belajar agama umur 40. Akhirnya dia boleh menguasai dua ilmu dalam Islam ni paling pakar. Ilmu qiraat dengan ilmu nahwu. Tu Imam Kisai umur 40. Kita kalau umur 40 malas nak mengaji dengan tuan-tuan. Sebab apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman, itu orang berilmu berapa darjat. Sebab tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil daripada ni peristiwa Isra Mi'raj ni. Macam mana Nabi SAW diangkat untuk nak menerima satu ilmu yang disebut solat. Sembahyang. Sembahyang. Sebab tu kita ni kadang-kadang sembahyang tak faham sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan bermula qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, orang yang khusyuk. Sebab tu nak dapat khusyuk ni bukan senang. Bukan senang nak khusyuk ni tuan-tuan, yang dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti bermula dengan wuduk. Wuduk sempurna, tuan-tuan akan tengok. Rentetan tu dia akan dapat khusyuk. Wuduk, kita wuduk tak sempurna. Kadang-kadang ilmu nak ambil wuduk. Ambil. Kan? Sedangkan tuan-tuan ambil wuduk tu, semua dosa kita ni akan gugur. Bila habis tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak dalam satu hadis. Jangan tinggal lepas ambil wuduk sebab dia akan menjadi khusyuk dalam solat. Habis wuduk, ada satu doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat tak? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Kita banyak doa dah. Ni, dalam hadis kata apa? Hadis sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa sebut yang ni, di akhirat esok dia boleh pilih mana-mana lapan syurga tu dia nak masuk. Kerana doa lepas wuduk. Kita lepas ambil wuduk, doa pun dah. Wuduk pun tak sempurna. Sebab tu saya pernah cerita tuan-tuan. Saya pernah duduk di Madinah ni. Masa ambil wuduk, ada seorang syekh tepuk habis-habis wuduk tu. Dia kata, ya akhi, maratan ukhra, ta'kul wuduk. Pergi sekali lagi ambil wuduk. Saya pun heran, siapa dia suruh ambil wuduk ni? Saya pun ambil. Dia tengok, bila dia tengok, biasalah orang tengok kan, kita buat pergi lambat sikit lah. Dia tengok, buat lambat. Orang tengok. Habis-habis, dia kata, maratan ukhra. Sekali lagi, dalam hati, dia ni aku bubuh penampak itu mahal. Dia jadi kolera. Ya, mula-mula ambil elok, mula dia geram. Habis-habis dia kata maratan ukhra, sekali lagi. Dalam hati aku ni 3 kali ni. Saya pun ambil. Bila ambil tu, dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah. Doa pada Allah. Doa macam mana? Allahumma a'tini kitabi yamini
bagilah suratan amalan tangan kanan. Pernah tak tuan-tuan ambil uduk doa? Ya Allah, bagi suratan amalan tangan kanan, ya Allah. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiri. Takkan kita doa selalu Allah nak bagi suratan amalan tangan kiri pun. Bila dia bisik tu, terus ayat mata keluar bercampur dengan ayat wudu. Ya Allah, aku tak doa selama ni. Ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kanan. Tak boleh Arab, Melayu kan. Ya Allah, tangan kanan, ya Allah. Jangan tangan kiri, ya Allah. Basuh muka, dia bisik kat dengar. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyaddu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma tazyaddu a'datika. Kita faham. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya, ya Allah, dengan cahayamu, ya Allah. Jangan kau gelapkan mukaku, ya Allah, seperti mana kau gelapkan akan muka musuh-musuhmu, ya Allah. Basuh. Makcik-makcik tak payah duk solat pakai ayat wudu InsyaAllah bercahaya. Ada tak kita basuh muka baca doa? Sambil duk basuh muka. Rokok. Basuh muka kita rokok je. Tak boleh Arab Melayu. Allahumma ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana kau putihkan wajah awliya-awliyamu. Jangan kau gelapkan mukaku, ya Allah, seperti mana kau gelapkan muka akan musuh-musuhmu. Saya baca ni tuan-tuan ikut boleh? Boleh? Ya Allah, berikan suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Jangan kau berikan suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Kali ni ambil untuk baca doa ni. Bila basuh muka, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana kau putihkan wajah awliya-awliyamu. Ya Allah, jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka-muka musuh-musuhmu. Betul tu. Basuh kepala. Dia bisik kat telinga. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, jadi orang yang soleh. Tuan-tuan baca tak? Tak pernah baca? Ni saya baca, tuan-tuan ikut. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Al-Quran, jadi aku orang yang soleh. Ni adik ni, muda-muda ni bagi amat. Lepas tu basuh kaki, dia bisik kat telinga. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetap tapak kaki aku atas titik sirat. Cuba tengok, wuduk dia cover semua. Sebab tu ada orang ambil wuduk semayang khusyuk. Saya baca yang bawah pula, kita ikut. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetap tapak kaki aku atas titik sirat, ya Allah. Tu dia. Ni wuduk tu cover semua dah. Takkan kita nak masuk neraka? Kita hamba ya. Tu yang sebut tadi, hamba. Tuan-tuan, bila hamba buat ibadat, jangan tangguh. Dalam nak buat ibadat ni tangguh. Tak apa. Jangan tangguh. Dapat. Buat terus. Kalau tangguh, bila nak buat? Dia nak tanya tuan-tuan. Umur kita ni, saya ni 58 atau ni, Bakim. Apa tu? Kawan kita ramai mati je tau. Kawan saya 8 orang nak mati. Kami dah 36 orang, 8 orang nak mati. Tinggal berapa orang lah. Jumpa yang ada pun teruk semua. Jumpa, tak ada apa, tak ada. Gigi betul. Gigi dengan kening. Kuning habis apa? Putih dia. Kita okey lah kan. Loh, umur 58. Cuba tengok sini. Siapa sini 58? 50 ke atas lah. 50, 60. Cuba angkat tangan. Mati habis kawan. Tu yang ada tu pun turun. Ni sama saya 58 ni. Tadi. Kawan saya ramai mati tuan-tuan. Yang ada tu semua keciman, darah tinggi, jantung. Dia bertanya, Ustaz tak ada penyakit ke? Saya alhamdulillah. Pasal apa tahu kenapa? Tak pernah cek. Aku takut cek. Kalau cek tahu ada penyakit. Ni tuan-tuan, kita hamba ya. Sebab tu Nabi kata umur ummati sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. Siapa yang 70 lebih tu dah, ni Allah bagi dah subsidi dah tu. Ni ada di kalangan kita ni tak mau sedap lagi ni tuan-tuan. Tak tahu lah no. Sebab tu bila buat ibadat wuduk saja kita boleh masuk syurga. Tengok. Baru kita
Habis-habis tu dia kata khalas roh. Happy. Bila dah habis wuduk baca doa, dia angkat takbir. Allah, sedapnya sembahyang. Sebab wuduk. Sebab tu Bilal boleh masuk syurga kerana wuduk. Ingat tak Bilal? Masuk syurga kerana wuduk. Dia jaga wuduk dia. Tuan-tuan, kita hamba jagalah wuduk, jaga elok. Kan? Terbatan ambil. Ada orang perempuan bila ni kita nak pegang. Betul no? Pegang. Jangan pegang. Betul ayat mayang kepala otak hang. Ni batal ambil wuduk. Siapa yang ambil wuduk tu dia baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu saja. Ni Nabi kata dia boleh pilih mana 8 syurga tu boleh masuk kerana doa lepas wuduk. Orang perempuan batal suami sentuh ambil wuduk pula. Dia kata ustaz ambil kap. Allah make up tu. Saya kalau perempuan saya make up panjang-panjang aku pun kram. Bukan elok macam jebon pun. Biar dia bubuk bedak sikit bersegak Kalau segak dia segak Nu bagi tu. Ini bubuk dengan macam bungkuk kau. Kalau segak tu dia segak hamba bedak sikit pun segak Orang perempuan, orang lelaki dia tak pandang pada tu putih gemuk segak tu. Dia pandang pada servis. Servis tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan balik ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka tak lawa pun sampai ke mati dia duk jaga. Sebab tu tuan-tuan, ni batal wuduk ambil. Ni adik-adik, jaga wuduk adik. Bila jaga wuduk, insya-Allah ada orang jaga wuduk ahli syurga. Bila bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki dia di syurga. Kerana wuduk. Ni, Nabi SAW, kita nak cerita pasal hamba ni. Ibadat kita, dia sempurna. Bila sembahyang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Kita duk mengaji khafat, ta'arud, ta'ayin. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala nak pergi masuk tu. Allahu Akbar. Saya nak tanya, apa beza niat dengan ingat? Banyak orang, dia bukan niat, dia ingat. Kalau Allah saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu bukan niat. Itu ingat. Niat ni terlintas. Allah, dia tu. Tu yang jadi bila nak ingat tu. Allah. Apa gelak? Apa? Saya Aisyah kita tengok. Betul tak? Sepatutnya niat ni terlintas. Allahu Akbar. Dia tu. Daripada rumah nak sembahyang maghrib. Betul tak? Contoh ada niat nak sembahyang subuh. Waktu maghrib. Allah. Dia tu. Contoh tengok orang Arab. Orang Arab pergi Mekah. Saya tak pernah jumpa orang Arab angkat banyak kali. Tak pernah. Kalau ada yang kola ketil lah orang dia. Orang kola ketil. Tak pernah saya jumpa Arab. Allah Akbar. Apa yang pergi Mekah tu? Allahu Akbar. Sebab terlintas. Benda terlintas. Saja aku memang ada 3 orang. Kalau Allah. Itu ingat. Sebab tu. Ni. Sempurna salat. Bila sempurna niat. Allah. Dia tu. Ni. Ada orang Allah letak sini. Boleh tak Ustaz? Boleh. Letak sini. Boleh. Letak bawah. Boleh. Tak. Bawah. Itu kena mengaji mazhab lah. Kalau sini apa dah?
min 'abdi fa'akthiru min ad-du'a. Paling akhir aku dengan hamba ialah ketika sujud. Bahawa sajid fa'akthiru min ad-du'a. Maka banyakkan doa ketika sujud. Sebab tu masa sujud banyakkan doa. Satu lagi ketika tahiyat, fil 'alamin innaka hamidul majid. Nabi kata apa? Pada doa ni. Yang Nabi ajak kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min 'indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Ni yang Nabi ajak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan, lepas fil 'alamin innaka hamidul majid, jangan tinggal doa ni. Saya baca apa-apa boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfirli maghfiratan min 'indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Tuan-tuan bacalah. Ni pahala banyak-banyak di dalam sembahyang ni. Tiba-tiba sembahyang tu Allah angkat naik ke langit. Kerana satu sembahyang kita boleh masuk surga. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah, peristiwa Isra Mi'raj ni nak tunjuk dekat kita hebatnya sembahyang. Dan Nabi SAW sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Satu malam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Masjidil Haram ni satu rakaat 1,000 pahala. Sebab tu orang berkumpul Nabi SAW. Satu rakaat 100,000 pahala. Masjid Nabawi satu rakaat 1,000 pahala. Masjid Aqsa satu rakaat 500 pahala. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya balik tak sembahyang tak? Dia tanya mereka, pahala banyak dah jauh. Tak boleh dah tuan-tuan. Ni nak abang kata sebab tu diperjalankan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan Nabi berhenti di 3 tempat. Iaitu pertama, Yathrib. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, kita ni hijrah ke Madinah kan? Hijrah ke mana? Sebenarnya Nabi hijrah bukan ke Madinah. Nabi hijrah ke Yathrib. Sampai di Masjid Quba, duduk 4 hari. Kemudian masuk ke kota Madinah yang buat apa Masjid Nabawi itu. Barulah Nabi buka Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Nabi hijrah ke Yathrib. Dan Nabi solat 2 rakaat di situ dengan Jibril dengan mengendarai borak. Kemudian Nabi singgah di Jabal Sina. Saya kenal dengan Jabal Sina. Allah Akbar. Sampai-sampai sana tu ada satu masjid kecil saja, tapi banyak orang bukan Islam di sana. Sampai di sana banyak orang ni Kristian. Orang Kristian apa tu dia buat nyanyi, kau macam kau Melayu, macam orang Indonesia. Siapa nak Jabal Sina boleh nak pakai unta. Jalan kaki boleh, tapi nak tinggi kan. Di Jabal Sina. Nabi pernah singgah di situ. Dan Nabi singgah ke satu tempat sama, Baitul Lahab. Tengok, di Tursina, Nabi Musa AS, Baitul Lahab, tempat lahir Nabi Isa AS. Dan di Masjid Aqsa. Masjid Aqsa 3 kali. Saya pernah pergi 3 kali. Dan yang keempat tak ada. Rupanya di Masjid Aqsa tu tuan-tuan, yang kubah yang warna emas itu bukan Masjid Aqsa. Duduk dalam kawasan Masjid Aqsa. Itu namanya kubah As-Saqra. Di bawah tu ada satu masjid, nama Masjid Sayyidina Umar, disebut Mihrab Sayyidina Umar. Bawah tu batu ada batu. Tu ada yang kata Nabi hijau batu tu naik ke langit. Tapi kalau kita sampai tu, dia letak ada satu kotak. Kalau kita letak tangan dekat kotak tu, tiup wangi. Dia kata, itulah tempat Nabi hijau ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan di tepi kubah As-Saqra tu ada satu mihrab. Mihrab disebut Mihrab Anbiya, mihrab para Nabi. Rupanya ketika Isra Mi'raj, Nabi semayang di situ. Di belakang dia 124,000 para Nabi di belakang. Siapa yang pergi adalah Mihrab Anbiya. Itu kawasan Masjid Aqsa. Mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa di depan sekali, yang dinamakan Masjid Qibli. Masjid Qibli itu kalau kita masuk ke bawah, tuan-tuan akan tengok ada lubang yang besar. Tak kurang. Rupanya lubang itu lubang yang digali untuk menyimpan minyak zaitun. Zaman dulu nak menerangi Masjid Aqsa, mereka akan simpan minyak zaitun. Tuan-tuan tahu sekarang ni,
dekat dengan apa masjid Borak, ada satu masjid bawah tepi belah kanan tu, ada ulat tu dekat dinding yang diikat Borak Nabi. Masjid Borak tu sekarang digali di bawah terowong untuk mereka meruntuhkan Masjid Aqsa, nak bina semula Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu dah gali lubang ni. Dengan kata dah kawasan bawah tu dah habis jadi lubang. Kalau mereka buang apa nama ni untuk Masjid Aqsa. Ni Yahudi sekarang dahsyat tuan. Dan kita baca hadis kan, la taqumu sa'ah, tidak berlakunya kiamat hatta tuqatil muslimuna al-yahud, sehingga orang Islam akan lawan orang Yahudi, hatta wara al-yahud min hajar wa sadar, sehingga orang Yahudi ini bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sadar, batu dan kayu akan cakap, hadza yahudi wa wara'i faqtulu, ini Yahudi bersembunyi di sebalik aku, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali satu pokok nama gharqad. Kita tahu dah, kalau tuan-tuan pergi di kubur Nabi Sulaiman, dia ada kubur Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Di kubur Nabi Sulaiman ada pokok yang banyak. Rupanya pokok tu lah yang dia perlu tanamkan dan masuk dekat Tel Aviv. Rupanya dia baca hadis, kita baca tak faham. Dia bertanam pokok tu sebab pokok tu yang boleh lindung dia. Ni Nabi semua Law ni dia bertanam pokok dia. Pokok tu dia macam duduk-duduk sikit tapi boleh berlindung kalau masuk pokok warqat. Ni Nabi semua. Dan kalau tuan-tuan pergi dekat masjid Nabi Daud ada kubur Nabi Daud, nak masuk semua kena pakai ni, untuk kepala untuk orang Islam, yang tengah untuk Yahudi, yang kaki untuk orang Kristian. Jadi bila kami masuk tu, kita berdoa di depan tu, kubur Nabi Daud. Dia buat puasa Islam, kubur Nabi Sulaiman, kubur Nabi Daud, termasuk kubur masjid Nabi Ibrahim. Kalau siapa pergi dekat satu kawasan tu, tepi barat, dia ada satu masjid disebut Masjid Nabi Ibrahim. Dalam Masjid Nabi Ibrahim tu ada Nabi Ibrahim, ada Siti Sarah, ada kubur Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, ada Rifqah. Rupanya satu pagi tuan-tuan, orang Islam tengah sembahyang, Yahudi dia redis, dia masuk, dia tembak semua jamaah mati termasuk imam. Dua esoknya dia tawan masjid tu. Bila tawan dia tak buka bertahun-tahun, bila buka dia ambil kawasan yang kubur Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Kubur tu semua dia tawan. Maksudnya dia bagi separuh. Yang Nabi Ibrahim belah ni dia buka, boleh nampak yang Nabi Ishak dengan Rifqah dengan Siti Sarah ada dalam kawasan Islam. Dan boleh masuk apabila waktu-waktu tertentu, tarikh tertentu. Contohnya 27 Rejab, Isra Mi'raj dia akan buka. 10 Muharram buka. Waktu lain kawasan yang dia kuasai semua tak boleh masuk kecuali orang yang syahadat. Itu di mana ni? Sebelah tepi barat. Yang Gaza tu sebelah lain, belah Mesir. Yang sebut kata Masjid Aqsa ni tuan-tuan, kalau nak masuk tu, sebab dulunya dibina tembok oleh Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinji. Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinji dulu dia memerintah tuan-tuan belah Syria. Ni dia kuasai dia tembok. Nak masuk sampai Baitul Maqdis kena jalan 1 kilometer. Dan Sultan ada kisah Nuruddin Mahmud Az-Zinji ni, satu ketika dia mimpi. Nabi datang, Nabi beritahu dia, "Ya Mahmud, di Madinah ada 2 lelaki. Di Madinah ada 2 lelaki." Rupa-rupanya tuan-tuan, 2 orang lelaki ni telah korek daripada bawah ni nak curi jenazah Nabi. Ni korek nak sampai lagi 10 kaki ya. Sultan Muhammad ni pergi jumpa Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin ni seorang ulama muktamad. Dia kata, aku mimpi semalam 2 lelaki ni. Nabi datang bagi tahu muka lelaki ni. Muka lelaki ni dia merah-merah, putih-putih. Nak curi jasad Nabi, betul tak tidak? Maka datang Jamaluddin Al-Afghani ni, tuanku pergi tengok. Dia pergi juga, dia panggil semua berduduk. Ada gamnor Madinah masa tu. Gamnor ni kenal semua. Maknanya kita dua lagi kan, kita boleh kenal semua. Gamnor ni kata, semua mai raja nak bagi hadiah, semua bakal mai. Tiba-tiba 2 orang tak ada. 2 orang tak ada ni.
Sultan Nuruddin Mahmud Al-Ziki ni kata, jom kita pergi rumah dia. Pergi rumah, tengok-tengok, ada kapet, angkat-angkat kapet. Lubang tu dah nak sampai dekat jasad Nabi lah. Ni Syekh Nuruddin. Dan Syekh Nuruddin ni lah yang membina tembok di kawasan apa nama Baitul Maqdis sekarang. Kalau nak masuk, kita kena berjalan 1 kilometer baru sampai dekat kawasan Kubah ataupun As-Safra dan Masjid Al-Hijri. Dan Nabi sampai di sana. Saya 3 kali tuan-tuan dapat masuk, dapat ziarah, kali keempat tak boleh. Sebab apa? Ada orang report, dia kita ustaz kita ni tu. Oh, dia kan? Dia berreport sampai kat pintu nak masuk, tak boleh masuk. Sehingga saya bawa ada seorang orang sungai tadi, digabung dan banyak. Dia kata, Yahudi ni, dia tak ada hukum nampak. Belaga ni. Dia pergi tanya, Father, dia sebutlah nama Father Muhammad. Your father? Maksudnya grandfather lah. Father Muhammad. No, your father. Muhammad berdiri 3 jam. Nak dapat Yahudi yang dia. Oh, bangsa. Mereka akan jaga kaunter semua orang perempuan Arab senyumnya. Dahsyat Tuhan. Dan alhamdulillah betul keselamatan Allah. Subhanallah. Hanya satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Satu malam kalau jalan unta 3 bulan. Macam kita lah daripada Mekah ke Madinah ambil masa 8 hari Nabi jalan Isra kepada Hijrah. Sekarang ni ada kereta api 2 jam suku. Syuk daripada Mekah ke Madinah. Dan sekarang ni tuan-tuan, di Saudi mereka telah membina suatu kawasan namanya The Line. Siapa tahu The Line ni dia buat macam bumi tu boleh nampak ni pada luar. 400 km jarak 200 km. 200 tu 400. Itu dalam tu semua kelengkapan cukup ni. Saudi membina The Line. Supaya apa? Supaya tak ada pencemaran dalam tu, semua dikontrol. 330 bilion. Dan sekarang ni di Mekah, kawasan yang mana dulu disebut sebagai Bukit Raja, habis semua pucuk, dibina di hotel-hotel. Dijaga 2030, habis dah hotel-hotel dan cahaya tak dapat. Semua hotel-hotel kepada 5 bintang 2030. Kita akan tengok daripada tu Hilton tu dekat jalan tu sejauh 10 km semua hotel kecil. Dan Madinah akan menjadi bandar metropolitan. Madinah. Siapa pergi Madinah sekarang bukan Madinah macam dulu dah ada hotel cahaya. Ni daripada Bituki Abdul Aziz, dia akan jalan tu sampai Masjid Quba. Jalan tu semua akan dibina hotel kecil. Dan dia kata apa? Satu bangunan tertinggi akan dibina di Jeddah dengan ketinggian hampir 1 kilometer. 1 kilometer tu tak? Ni Twin Tower kita 600 meter 1 kilometer hampir. Maksudnya 900 meter. Paling tinggi yang dibina oleh Syekh Fala. Syekh Fala ni tak kenal dengan Sultan Salman. Dia nanti anaknya Muhammad bin Salman jadi Perdana Menteri. Sekarang gaduh kan? Sama-sama mereka. Dan Nabi sebut dalam hadis, tidak berlakunya kiamat sehingga berbunuhlah di antara dua ni. Kalau berlaku pembunuhan menunjukkan bahawa hampir sangat kiamat itu kan. Semua apa yang disebut ni, bangunan tinggi-tinggi, paling tinggi di Jeddah. Dekat-dekat 1 kilometer. Untuk bayang bangunan yang paling tinggi macam mana. Di Dubai 800 lebih lah. Yang Burj Khalifa. Ni dia buat satu lagi. Lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Ni lebih tinggi daripada tu. Di Jeddah. Menunjukkan apa? Saat-saat ni sangat hampir dah. Sebab tu tuan-tuan kasih rahmat Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ni nak bagi kita ingat balik. Amalan kita ni macam mana? Kita ni yakin tak? Sebab Nabi bila sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar sadaqta ya Muhammad benar. Sebab tu disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar apa pun dia cover.
Sebab tu kita ni kalau rasa pahala tak banyak, tuan-tuan carilah kawan yang baik, boleh kawan yang baik yang boleh ajak kita buat baik. Cari kawan yang baik. Sebab tu saya setiap bulan bawa pergi umrah. Bukan semata-mata nak ambil untung, boleh jumpa kawan-kawan. Pergi umrah jumpa kawan 40 orang, seronok tu kan. Bila bawa pergi umrah balik, jadi kawan-kawan, kawan-kawan, seronok tu kan. Sebab tu kita ni pahala buat ibadat tak banyak, pahala pun tak banyak. Cari kawan-kawan yang baik, jadi rakan kita supaya kita senang buat ibadat. Ada orang perlu nasihat. Sebab tu bila Nabi sampai, saya nak Abu Bakar lagi membenarkan. Sebab saya tengok kan, sekarang ni kalau kita pergi Mekah Madinah, mereka bina pula satu tempat yang boleh kita pergi. Namanya pulau. Ada orang kata pulau ni adalah tempat Nabi Saleh. Sebenarnya pulau ni bukan tempat Nabi Saleh, Tong Samud. Dia ni 1000 tahun lepas Tong Samud dimusnahkan, maksudnya keturunan dia. Dan dia bina pulau tu macam Tong Samud. Apa bukit-bukit ditebuk jadi rumah. Dan bukit-bukit ditebuk tu sekarang ni semua dijadikan hotel oleh Arab Saudi. Jadi hotel. Siapa pergi duduk di pulau ni tuan-tuan, tempat entertainment. Pulau sekarang ni tempat hiburan. Sebab tu siapa yang pergi memang besar Arab Saudi sekarang. Siapa duduk di Madinah, kawasan Baghdad, okey. Betul, kawasan Baghdad hotel. Turun-turun baru hotel tu. Tengok ada perempuan yang pakai duduk, orang lelaki pakai seluar pendek, esok. Sebab apa? Dia ada buka untuk pelancongan. Maksudnya orang luar boleh duduk di hotel Madinah, syarat tak boleh masuk dalam Masjid Nabawi. Ada macam tu kan? Sebab tu kalau siapa pergi Madinah, tengok ada orang pakai seluar pendek. Biasa. Itu masalah memang bukan Islam. Tapi tak boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau dia nak masuk, dia pakai jubah, kita sebab kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Tak tahulah kalau ada di kalangan kita. Tak sedap lagi ini, tangguh lagi, kita lagi nak buat badan. Duk merapu lagi, tak tahu. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, ambil kesempatan kalau ada apa baik buatlah. Kalau ada duit nak sedekah. Kalau nak buat sunat, jangan tangguh. Kita ni, apa suruh buat, jangan tangguh. Kalau masa nak buat, sebab jangan buat ibadat ni kena paksa. Tuan-tuan nak baca Quran, kalau tak paksa, tak buat. Nak bangun malam, kalau tak pasal bangun, tak buat. Macam saya kan, ceramah-ceramah, kalau saya tak bangun malam, ceramah ni tak ada kesan. Tak ada kesan pada orang, sebab saya tak buat. Kalau bangun, kita doa pada Allah, dia ada kesan pada orang. Sebab tu cara doa kadang-kadang orang doa orang biasa. Tuan-tuan try tengok, bangun malam tu, buat nada saya. Ya Allah, baliknya Ustaz, ya Allah, buat berintis. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Mekah, tengok orang kalau dia subuh, dia sebut macam ni, macam merayu. Kita ada merayu orang biasa, doa macam semalam. Lepas tu Tuhan nak bagi dulu, minta tuan-tuan, kita ada masalah jiwa, bangun dulu malam. Kan? Sebab tu Nabi kata apa bila sampai di Madinah? Afsus salam, sebar salam. Wa at'imu ta'am, bagi makan. Kemudian apa? Wasilu arham, hubung silaturahim. Wa sallu fil laili wan nasi niyam, bangun waktu malam ketika orang lain tidur. Dan dukhulu jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan sejahtera. Sebab tu tuan-tuan orang beriman ni kena ada juga. Kalau tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Bangun tuan-tuan. Bangun merayu. Ya Allah, ya, satu ya Allah. Betul keren ya. Dan mereka tak berhenti dalam ibadat di kena buat. Tak 2 minggu sekali tak boleh, 3 minggu sekali. Tak boleh 3 minggu, sebulan sekali. Bangun. Allah, hanya saya. Sebab tu tuan-tuan Nabi kata apa? Yang ini bila kita sebut, dia tahu semua. Apa dia tuan-tuan? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Sebuah hari benar tak cerita Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba daripada tempat yang pergi suatu tempat yang sangat jauh, dia tergerak hati masuk dalam masjid, dihalau. Tidur dalam masjid, kena duduk. Tiba-tiba ada depan tu ada kedai roti.
Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tukang roti itu keluar, dia tengok tak kenal orang tua ni. Dia kata, cik tu tengok, saya kena keluar daripada masjid. Tak ada tempat nak tidur, nak tidur rumah saya. Tukang roti ni kuli. Astagfirullahaladzim. Tak ada buat bulan. Astagfirullahaladzim. Semua astagfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, pasal apa saudara disebut astagfirullah? Dia kata, saya nak abang ni, dengan astagfirullah saya sebut ni, setiap kali saya doa, semua makbul. Semua makbul. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada yang tak makbul? Ada orang yang kata, satu lagi. Apa dia? Aku ingin berjumpa seorang ulama hebat, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Rupanya dia berjalan pergi dekat tempat tu kerana astagfirullahaladzim kawan. Doa dia makbul dan jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu tuan-tuan, nak tidur sebelum tidur tersebut lah. Sebab tu dia kata semua, astagfirullahaladzim li, ya Allah, apalah dosa mak ayahku dan dosa muslimin muslimat. Jadi tuan-tuan, malam ni dapat aman. Sebelum tidur, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Saya baca itu boleh. Malam ni banyak dapat dah. Nanti balik-balik orang tanya, cari sekarang. Janganlah bagi dapat. Tak dapat banyak pun yang ni jadi. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Doa agar kita muslimin muslimat semua. Bayang kalau orang Islam ada 6 bilion kita dapat pahala. Tuan-tuan, buat sikit dapat pahala banyak. Amal tuan-tuan. Satu lagi. Surah Yusuf ayat 1. Tuan-tuan jangan lupa. Surah Yusuf ayat 1. Apa dia? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Minta mati seorang Islam. Surah Yusuf ayat 1. Nak bilangkan. Saya baca tuan-tuan itu boleh. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkau boleh tunggu ya Allah di dunia di akhirat, mati kerana Islam. Kumpulkan aku dengan orang yang soleh. Tidaklah siapa yang umur 50 ke atas tu, mahkamah saya ni amal lah tuan-tuan. Kita tak tahu yang sikit kita amal besok di akhirat Allah kira. Jadi ya, tunggu kalau boleh malam ni tak dapat yang sebuah kali, anta walihi di dunia wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi ya, boleh tahu. Tak boleh lagi, satu lagi doa bagi belakang. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Ya Allah, bagi aku dengan musibah, ganti yang lebih baik. Di banyak orang lupa, kita semua ni Allah uji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah uji kita dengan takut, kan? Dengan apa? Al-khawf wal ju' wa naqsin minal amwal. Apa orang ni Allah bagi kaya, semua ni Allah uji tuan-tuan. Sebab tu saya kata, semua kita Allah uji. Bila uji, doa ni jangan tinggal. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Kalau kata kaya pun uji juga, miskin pun uji. Takut uji. Kita takut apa? Takut nak mati apa? Takut. Semua ni Allah uji. Jangan tinggal doa ni. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Kalau kaya pun uji. Saya pernah pergi ada seorang datuk, orang Tan Sri, rumah dia kaya. Ni, ruang tamu ni, kalau kita tengok drama saya ni, ruang tamu apa? Ruang tamu. Saya sampai dia boleh letak tikar jalan. Saya pergi bila sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Kita ni jangan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ruang tamu di bawah ni bola hitam. Ni cermin atas ni cermin, bawah hitam. Saya alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Buka muka ikan karo kaimah. Aku tak khusyuk dah. Lu tengok dia nak baca apa ni. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ni apa kaimah? Kena tanya lah waktu lah ketik. Tuan-tuan,
Ada rumah tuan-tuan sebesar masjid. Lepas tu ruang tamu tu ada kolam ikan. Ada. Kalau tak ada tuan-tuan susah sama dengan saya ada. Jangan berlagak dengar ceramah aku ni. No, apa orang biasa aja kan kaya sangat pun. Ni ruang tamu tu ni. Kolam ikan habis sembahyang. Terus dia apa tu? Saya pun dari itu saya nak berok tu. Tanda. Dia pun tandas, toilet. You go over there, you have to go through 10 rooms. Kena lalu 10 bilik baru sampai tandas. Saya sampai tandas, kami tak jumpa pintu tandas. Mana tandas? Sebelah tandas, bilik Filipina keluar. Buka. Hello, can I help you? Cakap orang putih. Kita apa? I want to do through a big water. Aku lupa semua dia ada. I want to do a big water. Dia toilet. Dia tidak faham. Dia orang putih kata apa? Through big water kan? In front of you. In front? Where is? Kamu tanya, where is the toilet? You have to step down because you got a sensor, you will open. Kena pijak, dia ada sensor. Pijak, dia buka. Tidak tanyalah orang pula kecil. Rumah dia ada sensor kan pintu tandas. Pintu tandas sensor apa lengkap dah. Kau tak tutup dah. Udah dapat. Kalau rumah tuan sensor pun ada, pintu pun lengkap. Mai dah dengar ceramah ni. Tuan-tuan orang biasa sama dengan saya. Bukan senang sangat pun. Ni, bijak terbuka. Saya masuk tertutup. Tak, no. Masuk kita nak terlerak dulu. Lupa cari kepala baik. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi mana masuk jalan, tengok yang pertama apa? Kepala baik. Yang kedua apa? Buka ayam ada, tak ada. Aku lupa. Duduk melepas pun. Satu lagi apa? Tengok pintu tu. Ada selak. Ni banyak orang masuk pintu. Sama masjid pun. Kadang-kadang saya pergi satu masjid masuk Allah selak tak ada. Lihat kali aku nak buat macam mana dia orang. Di depan sini di depan orang tu. Orang tu kumpul betul dengan luar tak keluar kali. Tak keluar tuan-tuan, tak ada terang. Payah di belakang, ibu dalam baldi ayam. Tolak orang dengan kaki. Sedar. Masjid ni saya sebut tuan-tuan. Sedar, kita pun konsentrate. Tengah konsentrate, ada siapa pemamak dia masuk. Dia tolak pintu. Tolak terbuka. Saya Allah. Dia kata Allah. Ustaz buat apa tu? Kita takkan nak apa? Nak merah. Ni pakai sensor. Sensor tuan-tuan. Allah, saya dulu berak-berak, habis berak. Cari kepala baik tak ada. Allah tuan-tuan, kepala baik. Rupanya pakai sensor. Buat macam tu, dia akan tembak. Zoom. Bila dia tembak tu, ni, yang kod tu dia vibrate. Jadi tak payah bosan, kita goyang. Kena tuan-tuan. Orang tu kepala kecil, ada tak kandas dia vibrate? Ada tak berak masuk ni, dia masuk dulu. Kalau tak ada, apa orang biasa ada. Jangan berlagak, mai dah dengar ngaji. Mai dah buat perubahan ini. Kita orang biasa je. Ni, pakai vibrate tu, boleh gosok ni. Saya pernah bingung di Thailand. Di Thailand, masuk ke sebelah mana? Masuk berak. Buka paip ayam tak ada. Nak keluar, takut orang masuk. Duduk dalam tu. Dia buka belengah tu. Tiba-tiba ada seorang masuk. Hello. Ya. Boleh tolong saya? Dia cakap siap. Aku lupa dia kata. Siap. Siapa? Main masuk seorang ni. Hello. Ada apa? Dari mana ni? Saya orang Malaysia. Saya orang Malaysia juga. Tolong boleh ambil ayam dia. Dia kata dia ambil ni. Bukan. Dia ambil ni. Kita ada buka belengah. Apa? Masuk seorang ni. Hello. Orang Malaysia. Ya. Itu siapa tu? Saya. Seorang tu pernah dengar. Dia kata.
Mak saya Ustaz. Oh Ustaz. Ustaz mana? Dah saya mana ni lah. Dah Ustaz dah kalau pergi tempat tu. Dia tu sembang bayar kita. Yang kita buang kan. Dia kata apa sudah datang dia biaya. Kata apa jadi. Dia ambil dia letak di atas tu. Kita ni nak ambil cuma-cuma. Aduh, sebab tu tuan-tuan, kalau pergi mana, tengok kepada ayam kena ada, pintu kena ada selang. Ni, saya masuk-masuk pakai fabric, cuk, tolong. Buat dua dia tolong bos. Buat tiga dia tolong tiga. Buat empat, panggung itu buang aku. Kan? Jadi hati-hati pakai selang ni. Betul. Kan, ada tu. Ada fabric. Ni, cuci tak payah cuci. Semua sensor. How much you spend for the toilet? Berapa ribu toilet tu? 250,000. Toilet saja. Rumah dia tu berapa? 50 bilik. Berapa dah tu bina? 50 juta. Ustaz, saya panggil ni bukan main aku Ustaz dulu rumah ni. Bila saya panggil Ustaz ni sebab nak solat aja. Bagaimana? Saya dah duduk dalam rumah ni 2 mingguan. Aku dah duduk mana? Saya tidur dalam bilik bayi. Ubah rumahnya tidak memberi manfaat pada hidup yang baik. Tuan jangan berlagak rumah 3 bilik pun tak main dah lagi. Main dah, main mengaji ni kita nak mati dah. Malam ni saya nak bagi rumah ni dah ni. Minta mati dalam Islam. Apa dia? Anta waliyi fi dunia wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan saya nak bagi rumah yang dah ni. Sebab kaya Allah puji, miskin Allah puji, susah Allah puji, tapi biarlah puji itu Allah ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairun minha. Saya baca betul itu boleh? Dah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan aku. Aku jangan nampak ni. Ada duit tak malam ni? Ada tak? Ada. Untuk saya ada tak? Apa dah? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kau puji dengan musibah, ganti lebih baik. Allah bagi senang ujian, Allah bagi susah ujian. Ingat, ada orang bangun pagi cari rezeki, lupa memberi rezeki. Bangun pagi ketiga, waktu itu mati kan, tumbuh tak semayang. Jadi, ada orang bangun pagi cari dunia, lupa dunia isinya. Solat sunat subuh, dunia isinya. Tapi ada orang tak solat sunat subuh boleh buat, masuk waktu boleh buat sebelum subuh, sampai boleh buat setempat solat subuh kalau masih ada waktu, menunjukkan hebat pada. Tapi ada orang tak mau buat. Jadi sebab itu tuan-tuan kalau berpeluang ibadah jangan takut. Dapat kita berbuat. Sebab mana nak tahu salah satu ibadah itu bukan terima. Sebab itu disebut Subhanallah. Maha susah Allah. Tiba-tiba kita masuk surga. Subhanallah. Mana satu amalan aku ya Allah. Allah kata dengan satu zikir aku terima. Dengan satu semayang kamu khusyuk Allah terima. Dengan satu wudu kamu doa Allah terima. Dengan kita dalam masjid ini kamu main bukan kerana nak main pun. Tengok Ustaz Allah ini dulu nak bangun takut kena letak. Puan-puan tu Tuhan tiada semua ada. Tiba-tiba dia masuk juga. Subhanallah. Kenapa aku masuk juga ya Allah? Karena satu majlis kamu duduk dia hilang. Mana nak tahu tak? Jangan tahu aku semayang di surga ya Allah. Ustaz pun tak bersyukur. Allah Akbar. Tak mana kunci itu. Pernah tu tak ni contoh lain Ustaz. Ni, masjid barang serang. Allah Akbar. Jadi imam Ustaz Allah. Dia beli kereta baru, lupa kunci. Dia beli seluk dalam poket, tekan. Kami tu dengar. Bagi imam tu dia kereta. Apa ni turun? Ni, dulu kan ni ada Nokia lipat kan. Ingat tak? Ni,
mat jadi Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Waktu Allah sedang Ar-Rahmanur Rahim. Kamu belakang tengah dah Ar-Rahmanur Rahim. Ni handset ni Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Siti Nurhaliza. Dia nak tutup kan tak boleh lipat. Allah. Yang makmum Bismillahirrahmanirrahim. Satu betul lingkup. Bagi kita ni amalan kita ni kadang-kadang ada yang Tuhan tak terima, jadi ada yang Tuhan terima. Bila ada salah satu pun Tuhan terima, kita akan terkejut di hadapan Allah. Subhanallah. Dengan satu amalan. Yang penting wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din. No? InsyaAllah moga malam ni kita duduk dengan ikhlaskan hati. InsyaAllah memang dapat sikit, tak aman, dapat banyak kalau aman. Wallahualam, moga kebaikan yang kita perjumpaan kita sebelum maaf. Allah tuan-tuan, baru balik ni jadi macam apa jet lag. Apa jet lag? Ngantuk. Tuan-tuan nampak tuan-tuan macam bakar-bakar jenazah pakai semua. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf, diorang tak betul pergi ke Dubai membeli merokok, kakak di belakang, bye-bye, abang semua di depan. I love you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan.